urusan kewangan, semua abang yang uruskan. Sekarang, saya kena fikirkan semuanya sendiri. Rumah, anak-anak, kereta, semuanya masih perlu dibayar. Saya tak tahu nak mula dari mana. Ibu, saya dapat tawaran universiti. Alhamdulillah, ibu bangga sangat. Tapi, ibu tak pasti sama ada kita mampu atau tidak. Kalau ibu rasa susah, kita tangguhkan dulu. Tak, itu bukan maksud ibu. Pendidikan ni penting. Assalamualaikum, Kak. Kau nak tengok keadaan Kak? Waalaikumsalam. Sampai tahu banyak benda perlu diuruskan sekarang. Itulah sebenarnya saya tengah buntu sekarang. Semua urusan kewangan arwah suami yang uruskan. Saya tak pernah usik langsung. Oh. Kak, sekarang ni memang masa yang sesuai untuk Kak dapatkan nasihat kewangan Islam. Bukan untuk melabur je. Tapi sesuai untuk situasi macam Kak sekarang ni. Betul Kak, mereka juga bukan hanya jual produk, mereka juga boleh menyusun balik keadaan keluarga-keluarga. Betul. Mungkin sekarang dah tiba masa untuk akak dapat bantuan yang betul. Hmm. Assalamualaikum. Barakah Week Anniversary. Saya Nasrullah. Waalaikumsalam. Saya Aisyah. Ya, saya baru je kehilangan suami saya. Dan saya betul-betul rasa sedih sekarang. Saya perlukan bantuan khidmatan kewangan. Taziah saya ucapkan kepada puan dan keluarga. Saya faham ini bukan situasi yang mudah. Saya rasa sangat kosong sekarang. Semua benda saya tak tahu nak uruskan. Tak apa puan, kita akan terus buat keputusan. Kita akan faham keadaan dulu satu persatu. InsyaAllah kami akan cuba membantu. Boleh saya sahkan, adakah saya sedang bercakap dengan Puan Aisyah binti Ahmad? Baiklah, itu saja dah cukup melegakan saya. Ya betul, saya Puan Aisyah binti Ahmad. Baik puan, untuk maklumat, semua maklumat yang puan berikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penasihatan kewangan. Kita setkan sesi bersemuka. Di situ kita akan tengok keseluruhan keadaan kewangan puan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, kita akan berjumpa seorang baru yang baru stay dengan suami. Kita kena faham dulu kes dia betul-betul berat atau tidak. Jangan terus fikir produk atau cadangan lagi. Saya akan menyemak kedudukan aliran tunai keluarganya terlebih dahulu untuk menilai jumlah pendapatan dan perbelanjaan bulanan serta mengenal pasti tahap kestabilan keluarga tersebut. Kalau macam tu, saya fokus pada takaful Puan Aisyah. Cukup atau tidak untuk cover keluarga mereka? Saya pula akan semak hibah, wasiat dan juga faraid mereka. Okay, bagus. Kita akan bantu dia faham dululah keadaan sebelum bagi apa-apa cadangan. Ingat, kita bukan datang untuk menjual. Kita datang untuk membantu menyelesaikan masalah kerja. Okay, jom surat. Saya duduk. Okay. Assalamualaikum Puan Aisyah. Terima kasih kerana sudi hadir hari ini. Puan Aisyah, semua maklumat ini adalah confidential. Kita bincang secara santai je. Waalaikumsalam. Boleh je. Okay. Apa khabar Puan hari ini? Alhamdulillah sihat. Okay, sebelum kita mulakan, saya ingin memperkenalkan pasukan kami. Saya, Muhammad Nasrullah, sebagai Ketua Penasihat Barakah Week Anniversary BWA. Saya Cik Huda sebagai pakar takaful. Saya Anun sebagai pakar hibah, wasiat dan faraid. Sebelum tu,
Boleh saya sahkan bahawa Puan ialah Puan Aisyah binti Ahmad? Ya betul, saya Puan Aisyah. Baik, semua maklumat hari ini adalah solid. Kami juga memohon izin Puan untuk menjalankan sesi penasihan inti. Tak apa, saya izinkan. Terima kasih Puan. Sebelum kita masuk topik angka kewangan, saya nak tahu dulu apa yang paling buat Puan risau sekarang. Semuanya. Sebenarnya saya takut saya tak mampu nak teruskan tanggung keluarga. Memandangkan belanjaan rumah, anak-anak, semuanya masih berjalan. So, Puan Aisyah, boleh tak saya tahu berapa pendapatan bulanan Puan Aisyah? Untuk pendapatan saya, RM1,500 sahaja. So, boleh tak saya tahu perbelanjaan bulanan Puan Aisyah? Untuk perbelanjaan pula lebih kurang RM3,500 sahaja. Kadang-kadang lebih. So, baik, saya faham dengan apa cabaran yang Puan Aisyah alami. Suami Puan ada perlindungan takaful sebelum ni? Ada dalam RM100,000 sahaja. Oh, so Puan tiada hibah atau wasiat ya? Ya betul. Saya tiada hibah atau wasiat. Tapi mak, saya pun bakal masuk universiti. Baik, maklumat ini sangat membantu bagi kami. Cukup untuk kami buat analisis menyeluruh. So, setelah menganalisis maklumat, saya mendapati defisit tunai hanya sekitar 2,000 setiap bulan. Ini perlu diberi perhatian segera. Baik. Manfaat takaful yang diterima boleh membantu sementara waktu tapi belum cukup untuk waktu masa yang panjang. Tiada hibah dan wasiat, urusan pusaka nanti boleh jadi lambat tanpa perancangan. Baik, kita akan bentangkan penyelesaian yang sesuai. Kita kena bantu dia stabilkan kehidupan dulu. Okay, jom soalan. Okey Puan, kami dah tengok keseluruhan situasi dan kami telah membuat analisis terhadap situasi kewangan Puan. Kami bukan nak nilai apa-apa, cuma nak bantu Puan nampak keadaan sebenar supaya senang buat keputusan. Baiklah. So, perkara pertama yang Puan perlu faham ialah pengurusan aliran tunai. So, sekarang ni Puan mengalami defisit sebanyak 2,000 setiap bulan kerana perbelanjaan Puan lebih tinggi daripada pendapatan. So, kita perlu menyusun semula bajet Puan dan mengutamakan perbelanjaan yang penting. Perkara kedua ialah dana kecemasan dan simpanan pendidikan anak. Patutlah selama ni saya rasa tak cukup. Tapi ini bukan keadaan kekal. Kita boleh baiki perlahan-lahan. Saya risau tentang kos universiti nanti. So, sebab itu perancangan awal ni penting supaya pendidikan anak tidak terganggu. Okey, perkara ketiga ialah perlindungan takaful. Takaful ni berasaskan konsep tabaruk iaitu saling membantu sesama peserta. Ia berbeza dengan insurans konvensional kerana mengelakkan unsur riba, gharar dan perlebihan dalam maisir. Apa maksud gharar dan maisir? Gharar ni ialah ketidakjelasan yang boleh menyebabkan pertikaian. Maisir pula merujuk kepada unsur perjudian atau spekulasi yang berlebihan. Dalam kewangan Islam, kedua-dua unsur ini perlu dielakkan. Okey, perkara keempat ialah pengurusan harta pusaka. Hibah ialah pemberian harta semasa hidup. Wasiat pula ialah pesanan pemilik harta yang dilaksanakan selepas kematian. Dan faraid ialah pembahagian harta pusaka mengikut hukum syarak. Itulah, sebelum ni saya tak pernah terfikir langsung pasal ni. Sekarang, banyak benda saya dah tahu. Kalau nak ambil apa-apa produk kewangan nanti, macam mana saya nak pastikan kalau ia betul-betul patut syariah?
soalan yang bagus Puan Aisyah. Tapi Puan Aisyah kena faham, setiap orang pun mempunyai keraguan yang sama. Kita tak tengok pada nama saja, tapi tengok cara yang dia buat. Maksudnya, Semua kena jelas daripada awal. Apa yang puan bayar, apa yang puan akan dapat dan bagaimana transaksi itu berlaku. Dalam Islam, tidak boleh ada unsur yang kabur atau buat orang keliru. Oh, jadi bukan sebab ada label Islamik sajalah kan? Betul. Yang penting struktur dan pelaksanaannya ikut syariah. faham? Maksudnya, semuanya kena jelas dan adil lah kan? Sebenarnya saya datang hari ini sebab saya cuba nak faham keadaan kewangan. Saya belum pasti sama ada saya betul-betul nak gunakan perkhidmatan penasihat kewangan ataupun tidak. Tiada masalah Puan. Kami menghormati keputusan Puan. Tujuan kami hari ini hanyalah untuk membantu Puan memahami pilihan yang ada. Tapi saya ada satu persoalan. Saya selalu dengar orang kata takaful dan insurans ni sama je. Ramai yang punya tanggapan yang sama. Namun dari sudut syariah, terdapat perbezaan yang ketara. Takaful mengutamakan konsep tabarruk, iaitu saling membantu sesama peserta. Manakala insurans konvensional lebih kepada pemindahan risiko kepada syarikat. Oh begitu. Saya ingat semuanya cuma sama je. Itu salah faham yang biasa berlaku. Saya juga risau tentang pelaburan. Kalau rugi macam mana? Pada pandangan saya, itu pembimbangan yang normal. Setiap pelaburan ini mempunyai satu risiko. Sebab itu kami akan melihat dahulu maklumat dan kemampuan puan sebelum mencadangkan apa-apa pelaburan. So, matlamat kita bukan sahaja untuk mendapat keuntungan yang cepat, tetapi kestabilan kewangan pada jangka masa yang panjang. Saya dah ada KWSP dan ASP. Perlu ke saya merancang lagi? So, KWSP dan ASP memang sangat membantu. Tetapi kita perlu memastikan jumlah itu benar-benar mencukupi untuk pendidikan anak puan. So, bagi persaraan dan keperluan keluarga pada masa hadapan puan juga. Satu lagi perkara, macam mana saya boleh yakin kalau semua tu bebas dari riba? Soalan yang sangat baik Puan. Dalam kewangan Islam, setiap cadangan perlu mematuhi prinsip syariah. Kami juga memastikan instrumen yang dicadangkan bebas daripada unsur riba, garar dan mesej. Kami akan menerangkan akad yang digunakan supaya Puan benar-benar faham sebelum membuat keputusan. Saya bukan tak nak buat. Cuma saya takut salah langkah. Itu perkara yang normal. Sebab tu kami tidak menggesa Puan untuk membuat keputusan hari ini. Yang penting, puan memahami dulu ya. Baiklah, saya rasa saya perlukan masa sedikit. Sudah tentu Puan. Sejujurnya, saya datang hari ini dengan fikiran yang sangat serabut. Tapi saya dah mula faham keadaan kewangan yang makin jelas.
Saya juga lebih memahami tentang perancangan kewangan ni lah. Alhamdulillah. Itulah tujuan utama sesi ini. Kami mahu Puan membuat keputusan berdasarkan kefahaman yang jelas. Okey, sebelum kita tamatkan sesi hari ini, izinkan saya membuat sedikit rumusan. Pertama, pengurusan aliran tunai. Kedua, perlindungan telefon. Ketiga, perancangan pendidikan dan simpanan masa hadapan. Dan keempat, pengurusan harta pusaka melalui hibah, wasiat dan faraid. Terima kasih atas penerangan yang diberikan. Sama-sama Puan. Kami tidak mengharapkan Puan untuk membuat keputusan hari ini. Kami akan menyediakan ringkasan cadangan untuk Puan semak bersama keluarga. Jika Puan bersetuju, kita boleh mengadakan sesi susulan pada minggu hadapan. Baiklah, saya akan berbincang dengan keluarga terlebih dahulu. Sudah tentu. Kami menghormati keputusan Puan. Baik. Apa yang kita boleh pelajari hari ini? Saya melihat bahawa masalah utama klien ialah aliran tunai yang negatif. Selain itu, perlindungan takaful yang mencukupi sangat penting apabila keluarga kehilangan sumber pendapatan utama. Saya juga mendapati ramai masyarakat masih kurang memahami hibah, wasiat dan faraid. Betul. Sebagai penasihat kewangan Islam, tugas kita bukan sekadar memberi cadangan, tetapi membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik mengikut syariat. Selamat datang. Okey, semua duduk. Assalamualaikum Puan Aisyah. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Sihat? Adakah Puan sempat berbincang dengan keluarga? Ya, mula-mula saya agak ragu datang untuk dapatkan maklumat je. Tapi lepas dah berbincang dengan keluarga, lepas dah teliti balik perancangan kewangan saya tempoh hari, saya sedar banyak perkara yang perlu saya uruskan dengan lebih terancang. Saya juga sudah memahamilah tentang perancangan kewangan ni untuk masa depan keluarga saya. Perkara yang paling membuka mata saya adalah apabila pihak tuan menjelaskan keadaan sebenar aliran tunai wang saya. Sekarang saya mula faham mengenai takaful, hibah, wasiat dan faraid. Alhamdulillah Puan. Sebab tu saya nak dapatkan khidmat nasihat dan pemantauan daripada Barakah Wealth Advisory untuk bantu saya uruskan kewangan keluarga dan harta pusaka peninggalan arwah suami. So, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. So, insya-Allah kami akan membantu mengikut keperluan dan kemampuan keluarga Puan. Saya juga menghargai pendekatan pihak tuan dan saya tak pernah rasa dipaksa pun untuk buat keputusan. Terima kasih Puan. Bagi kami, keputusan terbaik ialah keputusan yang dibuat berdasarkan kefahaman dan kesediaan klien sendiri. Saya berharap dapat uruskan kewangan keluarga dengan lebih baik lagi selepas ini. InsyaAllah. Semoga segala urusan Puan dipermudahkan. Amin. Okey, selesai sesi kita pada hari ini. So, terima kasih. Mari bersurai.
Perancangan kewangan Islam bukan sekadar menguruskan harta. Ia membantu melindungi keluarga, memelihara hak waris dan memastikan kesejahteraan kewangan mengikut syariat Islam. Rancang hari ini melindungi masa hadapan. Saya Muhammad Nasrullah bin Muhammad Aziz sebagai Ketua Penasihat Kekayaan Islam. Saya rasa kekuatan saya ialah saya dapat mengendalikan sesi dengan tenang dan memastikan klien berasa selesa untuk berkongsi masalah. Namun, saya rasa saya boleh memperbaiki lagi cara saya membuat rumusan supaya lebih ringkas dan mudah difahami oleh klien. Saya Azam bin Ghazali sebagai Financial Consultant. Saya rasa kekuatan saya ialah saya dapat mengenal pasti masalah utama klien, iaitu aliran tunai yang negatif dan mampu menerangkannya dengan bahasa yang lebih mudah difahami. Saya juga boleh menambah baik kemahiran komunikasi supaya penerangan berkaitan perancangan kewangan menjadi lebih menarik dan meyakinkan. Saya Huda merupakan pakar takaful. Kekuatan saya ialah saya dapat menerangkan konsep takaful serta perbezaannya dengan insurans konvensional berdasarkan prinsip syariah yang jelas. Saya rasa saya boleh menambah contoh situasi sebenar supaya klien lebih mudah memahami kepentingan perlindungan takaful. Saya Nur Anun Anira binti Muda memegang watak sebagai pakar hibah, wasiat dan faraid. Saya dapat menjelaskan konsep hibah, wasiat dan faraid secara teratur serta menekankan kepentingan perancangan harta pusaka. Saya ingin memperbaiki cara penyampaian supaya topik agak kompleks ini menjadi lebih mudah difahami oleh masyarakat. Saya Nur Ain Mukmin binti Muhammad Aidil memegang watak sebagai Puan Aisyah. Sebagai Puan Aisyah, saya rasa saya berjaya menunjukkan emosi sebagai seorang balu yang sedang menghadapi tekanan kewangan dan kekeliruan selepas kehilangan suami. Saya boleh memperbaiki lagi ekspresi dan intonasi suara supaya emosi yang ditunjukkan lebih realistik dan menyentuh perasaan penonton. Saya Farhana sebagai watak anak sulung. Saya dapat menunjukkan watak seorang anak yang memahami kesusahan keluarga tetapi masih mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pelajaran. Saya rasa saya boleh meningkatkan lagi keyakinan semasa bercakap supaya watak saya kelihatan lebih semua jadi. Saya Nur Atira binti Muhammad Zamri sebagai adik arwah suami. Kekuatan saya ialah saya dapat menunjukkan sokongan moral kepada kakak ipar dan mencadangkan penyelesaian yang sesuai pada waktu yang tepat. Saya boleh menambah baik ekspresi dan gaya bahasa supaya watak saya kelihatan yang lebih meyakinkan. Saya Nuri Iliana binti Azman. Saya memegang watak sebagai kakak ipar yang kedua. Saya berjaya membawa watak sebagai ahli keluarga yang prihatin dan memberi sokongan kepada adik ipar saya dalam situasi yang sukar. Saya ingin meningkatkan keyakinan dan kelancaran ketika menyampaikan dialog supaya penyampaian menjadi lebih natural. Saya Nur Aizam binti Azhir sebagai ahli pasukan atau recorder. Walaupun saya lebih banyak terlibat di belakang tabir sebagai orang yang merekod simulasi, saya rasa kekuatan saya ialah dapat memastikan rakaman berjalan lancar dan membantu pasukan menghasilkan simulasi yang tersusun. Saya rasa saya boleh meningkatkan lagi kemahiran teknikal seperti sudut rakaman dan penyuntingan video supaya hasil simulasi menjadi lebih berkualiti. Alhamdulillah, melalui simulasi ini, kami bukan sahaja mempelajari aspek perancangan kewangan Islam, adalah memahami bahawa seorang penasihat kewangan Islam perlu mempunyai ilmu, empati dan amanah dalam membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik mengikut syariat. Siap, grup 10. Istirahat.